Soalan saya adalah dengan penubuhan Majlis Media Malaysia sebagai sebuah badan kawal selia kendiri, adakah pihak kerajaan mempertimbangkan untuk mengkaji semula ataupun memansuhkan undang-undang media sedia ada tertentu bagi mengelakkan pertindihan peraturan serta memperkukuh peranan majlis tersebut dalam memartabatkan kewatanan profesional. Terima kasih, Datuk Seri. Good question. Maknanya cadangannya ialah supaya media kita lebih bebas, lebih profesional, di bawah majlis media. Saya setuju. Cuma boleh jadi esok Jemaah Menteri saya akan tanya Menteri Komunikasi apa dia masalah dia lagi. Ya. Tapi prinsip dia kita setuju. Kita harus terus maju. Maknanya walaupun sukar kadang-kadang bila kita sebut kebebasan media, okey, kadang-kadang penuh dengan yang lucah, dengan adegan seks anak muda dan kemudian penghinaan orang, kaum. Ada masalah, jangan kita meremehkan. Masalah yang harus kita tangani, tapi harus ikut jalur hukum, jalur undang-undang. Kalau kita kata kebebasan mutlak pun ada masalah. Saya setuju kita beri kebebasan kerana negara sudah kian matang. Ini bukan negara tahun 50-an atau 60-an. Kita ada masalah, kita kena ISA. Saya pun dah kena banyak kali ISA. Tapi sekarang negara sudah merdeka, bebas. Jadi kita harus beri ruang. Cuma kita juga tahu, kita kena pupuk ke anak-anak. Boleh tak kita beri ruang dan orang maki hamun, ya, cerca satu kaum, hina kepercayaan agama dia, ya, dan hari-hari menimbulkan masalah, takut. Bila orang takut dengan satu kaum, satu kepercayaan agama, ini bukan boleh mendidik dan boleh menyelamatkan negara kita. Jadi ada hal-hal itu di mana rakyat harus bangkit, ya, harus sedar. Kalau tidak nanti jadi masalah susah. Ya. Kita itu satu. Tapi bila saya sebut ini, saya bukan nak berikan kekangan, tidak. Negara mesti maju dengan masa, peredaran masa. Harus beri ruang lebih terbuka. Orang boleh tegur, boleh bagi pandangan. Tapi mesti ada juga satu ruang di mana kecelaruannya ataupun keterlanjuran itu juga dibetulkan. Kalau tidak akan dibetulkan.